Okay, hi guys. Welcome to my channel. Wah. Okay, bersama kita Sis I and Sis Mar. Yeah. Okay, hari ini kita nak cerita pasal apa? Kita akan sambung slot kita iaitu slot budak jahat. Okay. So kali ini kita nak share tentang budak jahat. Budak umrah. Okay, budak umrah. Boleh teruskan? Okay, so untuk perkongsian pertama ni ya kita pun baru je upload banyak sangat pengalaman kita di umrah. Di salah satu tajuk yang kita dapat dalam slot budak jahat ni adalah slot budak umrah. Jadi kat umrah ni ramai budak-budak. Oh, mestilah ramai. Tahu apa perasaannya berdua? Rasa macam kalau budak-budak ni kita tengok macam kita suka lah kan budak yang mampu milas untuk budak kan. Itulah. Tapi sebenarnya di sebalik tabir kalau kita tengok di belakang bangunan Mekah tu bangunan yang gagah tu terdapat di posok-posok budak yang teranaya terpaksa. Kerana terpaksa jadi jahat. Jadi jahat kenapa? Ambil barang. Memang macam terpaksa minta sampai tahap macam unexpected lah. Sampai kita boleh nampak yang dia ni terlalu mencurigai. Plus sekali tu macam situasi yang seram. Macam kalau korang di umrah, korang kalau kena follow tu, even dia macam, dia tak ada lah ni tau. Dia macam budak remaja. So dia follow, yang kau dia tengok, yang apa pun saja dia akan tengok tu, DM macam mana. DM pada siapa je. Kalau budak jahat ni, tak pasti jugalah. Sebab kalau masa umrah ni, even adik saya pun kena juga. Dia macam, adik saya ni dia tinggi badan besar. So berani je budak tu follow kan. Kita pun yang kecil ni, kita kecil kita dah kecil sangat tapi seram juga kan. So pengalaman budak yang dekat umrah ni banyak lah, terlalu banyak. Kita pergi umrah pun banyak kali dah. Jadi kita pun nak share tentang perangai budak-budak umrah kan. Jadi memang rasanya bukan kita je yang merasai pengalaman ni. Mesti ramai lagi yang rasa pengalaman ni. Yang mana tahalul. Okey, tahalul tu. Waktu tahalul tu, kita rangka sikit tahalul tu. Tahalul tu part yang bahagian mana dalam kita punya ni. Tahalul kan kita kan ada rukun-rukun dalam umrah tu. Jadi tahalul ni salah satu rukun lah yang wajib dilakukan. Yang mana time tu kita sa'i selepas sa'i tu kita dah habis sa'i kita kena melakukan tahallul lah. Betul, tahallul. Jadi waktu tahallul tu sebelum ni tak bijak. Jadi kita pun semua yalah kan turun ke bawah tu untuk bertahallul. Tapi sekarang beda bijak. Kita terus keluarkan gunting awal-awal. Supaya apa tu? Untuk keluarkan gunting. Ya, supaya sebenarnya macam kadang ni, budak ni tu pergi aminnya, mau kita main gunting je. Tahu dia minta 5 rial. Kalau kita bagi duit 5 rial, kau apa yang jadi sebenarnya? Sebenarnya kita menggalak dan lagi dia. Kita menggalak dan lagi. Boleh je nak nias tekah. Boleh je. Tapi sebenarnya benda tu macam, benda tu memang nampak jahat dah kan. Betul. Maknanya dia ambil duit secara paksa dengan dia bunting lah kan. Buat tahallul tu bunting lah. So macam, rasa benda tu normal kan. Memang tak boleh dinormalisasikan lah. Sebab benda tu, orang akan rasa macam, yelah, bila nak tahallul tu kan, perasaan tu, tiba-tiba, orang datang, gitu kau sekunting, mesti dah terkejut kan. I don't know why. Ya, lepas tu minta duit kan. So macam,
dia akan follow kita. Follow kita kadang ada pernah kes dengar kan. Sampai ke hotel dia follow. Oh, dahsyat betul tu. Sampai follow sampai ke hotel tu. Jadi bahayanya budak-budak yang remaja yang tengah meningkat naik ni di umrah ni. Dia boleh buat macam-macam. Jadi apa saranan kalau macam supaya tak kena follow dengan budak-budak jahat ni? Dia tajuk kita memang budak jahat lah. Tapi pekat sangat jahat dia tu. Tapi pada saya lah, saranan saya sendiri kalau pergi umrah tu berjaga-jagalah. Memang tak salah nak sedekah, nak infak. Tapi ingat risiko yang akan kita tanggung. Dia seribu dalam satu lah, 1000 dalam satu. Tak kena pada engkau, kena pada aku. Tak kena pada aku, kena pada engkau lah. Jadi tak semua orang merasai kan. So saranan saya berjaga-jaga. Walau apa sekalipun, kena berjaga-jaga. Barang-barang berharga korang tu tolong jaga. Ingat budak-budak ni memang nampak baik. Memang nampaklah baik dia. Tapi ingat kelicikan dia orang ni unexpected. Okay? So apa pandangan akak pula? Apa saranan akak sendiri? Itulah sebab kalau kita pergi kat mana-mana tempat lah, Indonesia ke mana ke, mesti ada macam budak-budak ke kan yang cuba menajis simpati. Macam contoh kat bawah tower punya hotel tower tu kan. Mesti ada budak-budak kat area situ kan. Ataupun boleh katakan gelandangan lah. Oh ramai, gelandangan memang ramai. Jadi apa saranan akak untuk rakyat-rakyat Malaysia yang nak pergi umrah ni? Apa yang perlu diorang buat dia sampai ke Saudi tu? Saranannya kalau yang first time tu tolong jangan seorang-seorang, terutamanya perempuan lah. Perempuan tu jangan bergerak keseorangan. So kalau boleh kena ada bawa member ke, ataupun kalau ada nampak macam kawan-kawan yang nampak ataupun saudara mara yang nampak badan yang besar-besar, tough tu, mungkin boleh jarang. Sebenarnya jarang Malaysia yang nampak lebih tough daripada Saudi. Orang Arab sadar-sadar. Selain daripada kita berjalan berdua-duaan, bukannya keseorangan. Ada cara lain tak? Jarak hotel. Sebenarnya untuk newbie yang baru nak umrah ni, kalau boleh jangan ambil hotel jarak jauh. Memanglah mahal sikit kan. Tapi memang kalau untuk keselesaan, untuk keselamatan zaman sekarang, better ambil hotel yang dekat lah. Sebelum pergi umrah tu double check hotel 500 meter. Pastikan jarak dalam 1 kilo. Jangan lebih 1 kilo. Bila lebih 1 kilo, kadang-kadang dia tulis 1,500 meter. Kan? Betul tak? So benda tu akan menyukarkan untuk para newbie. Boleh je tawakal macam jenis akak. Kan jenis tawakal kan? Tapi Alhamdulillah tawakal pun sampai juga. Okey, so apa nasihat akhir akak? Preparation kena cukup. Dan kalau boleh kena selalu tengok apa persediaan kita ke sana lah. Maknanya daripada segi fizikal, mental kan. Sebab kita punya aim satu je. Nak pergi umrah mestilah untuk ibadah kan. Tapi dalam masa kita ibadah tu, kita kena juga jaga daripada segi kita punya keselamatan, kesihatan. Itu benda tu memang perlu ada lah. Betul. Setuju. Saya sokong yang Arif. Yes. Okay, so selesai dah slot budak jahat kita kali ni, iaitu tajuk kita budak umrah. Jadi so insyaAllah kita akan sambung ke next time. So say goodbye.